Ini semua parcel yang kita akan buka hari ini. Barang besar dulu, kecil ni nanti ya. Barang pertama, berat. Rumah ni apa? Yang ni daripada Shopee. Dan panjang, berat juga. Yang ni dari Shopee juga. Katana Muchiro. Tudung ni pun online daripada TikTok. Kita lupa belum kira lagi kita punya parcel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang besar dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang kecil. 9 termasuk ini. Jadi semuanya ada 16. Yang berat ni. Sekejap. Sini. Katana dah siap pasang. Cabut. Besar real. Wah. Panjangnya. Macam mana orang lain buat tu? Rumah aku nak juga satu. Banyaknya, besar ni. Oh, ni untuk letak dekat dinding. Lepas tu ni boleh gantung macam ni. Boleh letak pensel ke. Dia ada banyak dia punya ni. Dia besar. Ni ada banyak. Ini dulu atau ini dulu? Ini dulu. Wah, speaker berlampu. Tak nampak dalam. Tada. Jadi berlampu kat sini. Ni parcel yang keberapa dah ada buka? 1, 2, 3, 4, 5 Oh, okay. Apa ni? Letak cas. Oh, tempat sorok charger. Dia jadi macam PC setup punya unboxing lah. Apa benda ni? Dia macam kecil je dalam. Punya. Tada, kosong. Oh. Beratnya kecil ni. Oh! Makanan favourite saya. Oh, maaf lah. Ulang balik, semua masuk balik dalam tu. Tada! Rata honey. Yang ni tak payah buka lah ni. Ini makanan kucing. Berat gila, kenapa kita bawa naik? Kita buka yang kecil. Barang yang saya dah buka. Ni, tempat letak stoket, apa-apa lepas tu masuk dalam mesin. Ada ini, cap untuk tidur supaya rambut kita tak rosak. Terus seterusnya ada ini, sikat rambut. Ini daripada TikTok. Tadi pun dari TikTok. Ada 2 sikat tu. Okay, lepas tu kita ada ini. Yang ni bukan dari TikTok, ini daripada Shopee. Harga asal dia tak tahu lah berapa, tapi saya dapat harga murah gila. Nanti saya letak link. Kalau saya jumpa link dia, nanti saya letak link dekat description ya. Concealer yang blur untuk hide under eye, paru ke apa ke. Dia unik tau. Tengok concealer dia macam lipstick. Lepas tu, itu atas dia, bawah dia ada lagi. Saya nak buka. Boleh pusing. Boleh sapu-sapu juga. Kita tinggal lagi 4. Oh, rumah. LED light. Lampu LED. Sampai. Weh, kenapa macam ni dia punya tu? Lampu LED. Oh, boleh tukar warna. Seterusnya, tempat letak charger yang gulung-gulung banyak-banyak tu untuk orang ada PC. Ni PC setup unboxing ni. Tinggal 2. Wow. Saya ada lagi satu belum sampai. My first flower nose ever. Wah, jam. Tepuk tangan dia dengar. Cuba, tak boleh. Nanti lah. Okay, itulah kita punya unboxing hari ni.
penuh dengan barang-barang. Nanti kita ada unboxing lagi tapi kita hantar dekat shorts pula. Okay? Jangan lupa subscribe.